Orang kampung jadi trader. Dari kampung ke Wall Street. Boleh juga segitu. So hari ni kita bawa tetamu istimewa, orang-orang yang boleh dikatakan tak dikenali. Kita memang episod ni kali ni kita banyak orang-orang biasa saja. Mungkin orang-orang yang mungkin tak terkenal pun dalam industri ni, tapi mungkin seseorang yang kami bawakan ini dia tak terkenal tapi nama ni sering disebut-sebut. Wow. Kan tak apa, biar dia macam ni lah sejarah Uwais Al-Qarni. Mungkin tak dikenali sebagai di khalayak ramai, tapi nama ni sering disebut di langit. Sama juga dengan orang yang kita bawa ni. Dan orang ni agak istimewa, yang di mana kita nak tahu juga macam mana dia boleh involve dalam dunia trading ni, berapa lama dia dah trade. Dia bukan orang biasa-biasa walaupun kita nampak orang biasa. Yang ini kita nak bawakan sebab kita dah terlampau bawa orang yang dah dikenali, dah terlampau orang kata common sangat. Tapi kita nak bawa yang luar biasa sikit, yang tak berapa dikenali tapi sebenarnya trader macam ni yang kita nak. So kita panggil Amir. Latar belakang sikit lah cerita. Dah 20 tahun lebih pengalaman kerja, bekerja dalam bidang IT lah. Basically buat kerja-kerja network, security, server, everything. Dan dah berumah tangga, ada 4 anak. Jap. Korang dah register? Klik link di atas, okay? Bye. Planning nak menambah keluarga lah kalau boleh. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dahsyat. Tengok bila trader dah mula buat profit di dalam industri ni kan, itulah planning dia. Dia bukan saja nak tambah akaun, tapi insyaAllah akan menambah ekonomi keluarga, betul? InsyaAllah.